Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita buat video sikit. Aku nak buka bagi orang semua fikir. Jangan duk ikut cakap aku. Korang kena fikir. Amalan budaya taksub ikut-ikut bodoh-bodoh, tak nak fikir, tak perlu tahu tapi nak ikut ni. Ini semua budaya ni dah lama sangat dah kita hidup dalam keadaan bodoh macam tu. Jadi apa pun aku cakap korang fikir, ya. Jangan menentang benda yang fakta dan benda yang betul. Baru kau boleh maju. Okey, baik. Kalau kita tengok pada pentadbiran kerajaan Anwar Ibrahim ni, kalau kita tengok sampai ke hari ni, dia dah jadi macam rojak dah. Kau tengok tanda-tanda investor tak masuk, pelabur luar negara tak masuk dalam negara, apabila kerajaan terpaksa mendapatkan hasil daripada dalam negara. Jadi dia hapuskan subsidi diesel, alasan dia penyeludup. Padahal penyeludup tu bukannya salah rakyat. Penyeludup tu salah penguat kuasa. Rasuah lah tu. Faham tak? Bila dia tarik subsidi, aku dengar baru ni dia nak tarik subsidi tu, nak tarik. Apa saja subsidi yang dia tarik, semuanya alasan dia adalah ketirisan. Ketirisan ni berpunca daripada kelemahan penguatkuasaan. Betul tak? Jadi kenapa pula seluruh rakyat nak dijadikan mangsa, sedangkan yang tak menjalankan kerja, yang tak buat kerja betul-betul ni, kawal benda ni adalah kuasa-kuasa agensi penguatkuasaan. Kerajaan lah. Sebab tu rasuah ni dia pemusnah negara. Rasuah ni kalau dekat China hukum tembak tau. Tapi kat Malaysia tak. Rasuah ni dibicarakan lah, ni macam-macam lah. Tak pernah dengar lagi lah orang makan rasuah kena hukum mati kat Malaysia ni. Kalau kita tengok ada benda-benda yang mengecam Anwar Ibrahim kalau kan. Yang mengata kat Anwar Ibrahim mengata dekat dia punya kroni lah, dia punya line mesti kena block. Mesti kena panggil, kena siasat lah apalah semua. Tapi kalau kita tengok dekat laman sosial, media sosial yang ada di Malaysia ni, dia tak kena block pun. Judi online tak blok, bahan lucah tak blok. Kau tengok bahan lucah kalau ditemui dalam handphone kau, bahan lucah engkau akan dicas. Engkau boleh dikenakan tindakan. Tapi bahan lucah tu berada dalam ni dan rakyat Malaysia boleh akses. Ini MCMC buat apa? Suruhanjaya Multimedia buat apa? Yang ni dia tak buat kerja. Dia tak kawal benda tu. Dia biarkan rakyat dia terdedah pada benda tu. Lepas tu bila dia pergi pegang rakyat dia, ada benda tu, dia cas. Nampak tak logik ni? Penyeludupan dadah masuk berleluasa. Masuk sampai ke tengah ni. Mestilah bolos pintu-pintu sepadan kan? Yang pintu sepadan dia tak jaga. Dia biarkan je dadah masuk. Tapi kalau dia tangkap rakyat dia hisap dadah, dia cas rakyat dia. Tokan besar, cukup jarang kita dengar kena. Nampak tak? Inilah budaya yang diamalkan oleh kerajaan sejak dulu lagi sampai sekarang. Yang nak kena rakyat. Nampak? Dan lagi satu, kalau dia buat kerja, kita tengok, dia tetap kena kat rakyat. Tapi dia ada. Ada part dia bantai rakyat marhin, ada part dia bantai peniaga. Contoh dia tarik subsidi minyak, lepas tu dia bagi bantuan. Syarikat yang menjual minyak ni, dia nak kena teks berapa? Nampak ni? Dia bantai peniaga. Apa gunanya engkau tarik subsidi, lepas tu engkau bagi bantuan? Nampak tak? Benda harga sebelum ni RM2, tiba-tiba tarik subsidi jadi RM3. So ada penambahan untuk rakyat nak beli benda tu, ada penambahan RM1. RM1 ni dia bagi bantuan. Apa bezanya? Beza dia kat mana tau? Beza dia dekat peniaga tu nanti kena teks. Rakyat marhin tak kena. Nampak? Sama macam isu tong gas ni semua. Tong gas, isu minyak masak, paket digunakan oleh peniaga-peniaga komersial ni semua kan? Secara komersial. Yang ni dia tak berani hentam. Dia biar je semua. Biar. Toke-toke yang orang-orang yang menyalurkan barang-barang subsidi ke tempat yang salah, menjual barang-barang subsidi ni secara berluasan, yang ni kita tak dengar kena. Kalau nak kena kan toke-toke restoran kena. Dia pergi kutip yang kecil-kecil. Yang besar-besar ni, tokan ni, taiko besar ni, player besar ni tak kena. Nampak?
Kita bukan nak tengok hari-hari. Kalau nak tangkap penagih dadah contohnya, 3 lori boleh tangkap tiap-tiap hari. Kan? Tapi kita nak tengok agensi penguatkuasaan yang seimbang hebat sangatlah apalah semua ni kan. Mana tokannya? Kenapa tak tangkap kepala? Nampaklah kena bodoh. Anwar Ibrahim sebenarnya, dia pun tak boleh nak betulkan dah negara ni. Negara Malaysia ni, kalau kita nak betulkan dia, 20 tahun pun susah nak betulkan. Jadi cara yang terbaik untuk kita betulkan negara kita ni adalah melalui mentaliti rakyat. Kita rakyat ni kena mula berfikir secara bijak. Harapkan orang politik tak boleh. Sedangkan Tun Mahathir yang jadi Perdana Menteri selama 22 tahun pun, hari itu bila dia naik second time sebagai Perdana Menteri pun, dia pun termenung. Dia kata apa? Saya ingat adalah lagi tiang ke? Rupanya lantai pun tak ada lah. Jadi dia pun bagi tahu susah nak betulkan balik kerosakan yang telah dibuat. Apatah lagi Anwar Ibrahim. Sebab tu sampai hari ni kalau kita tengok, Anwar dia sembang saja. Pelabur tu masuk, pelabur ni masuk. Dia kena tahu, dia punya time frame adalah 5 tahun. Dia kena provekan pada rakyat 5 tahun. Dia tak boleh cakap, 5 tahun tak cukup untuk saya nak uruskan negara ni. Saya perlukan sepenggal lagi. Tak boleh. Setiap Perdana Menteri pun, dia go for sepenggal. Kalau sepenggal dia tak boleh tunjuk apa-apa, hanya boleh bercakap, cerita je, itu nama dia kosong. Apabila subsidi ditarik, apa semua, rakyat kena ni, bermakna kerajaan tak ada sumber daripada luar. Pelabur daripada luar, tak ada. Sebab tu ambil duit dekat rakyat. Faham tak? Ni dia tarik subsidi telur. Telur pun jadi subsidi. Alasan dia nanti salah satu kita dengar, ketirisan lah. Ketirisan bukan masalah rakyat, bukan masalah pengguna raya marhin ni. Ketirisan, agensi penguatkuasaan lah tak buat kerja. Dia gagal buat kerja, kawal, lepas tu rakyat jadi mangsa. Korang nampak ni? Kalau nak kawal, kawal betul-betul. Kita tengok kegiatan judi online kan, dekat media sosial. Kalau kita tengok dekat Facebook pun banyak kita tengok duk lalu. Aku kata ni semua SKMM tak kawal pula. Kan? Tapi cuba kau kutuk Anwar tengok. Kejap je. Kena remove dah. Nampak? Kita tengok judi ni, kegiatan judi online ni, jarak dengan balai polis kadang-kadang kurang 500 meter. Takkan tak nampak? Tapi kalau polis pergi buat operasi sekarang, dia tangkap player. Tokey tu aku tanya dah berapa kali lu kena tangkap. 3-4 kali lah kena. Tapi Tokey tu duk ada sini lagi. Patutnya Tokey tu kena tangkap kalau bubuh jail. Tak, lepas. Nampak? Dia tetap nak bantai rakyat. Kan? Ibarat kata dia buka satu pusat isap dadah, tapi dia pura-pura tak nampak pusat isap dadah ni. Lepas tu dia tangkap orang yang pergi isap dadah. Orang yang buka pusat tu dia tak tangkap. Macam ni lah kita tengok budaya dia. Ini budaya lama, dia dulu dah ada dah. Betul tak? Lepas tu kan kita dikejutkan lah, polis makan rasuah lah, agensi tu makan rasuah lah, inilah itulah. Kan? Dia tak nak repair jalan raya bagi elok. Lepas tu kalau orang accident kan, syarikat insurans rugi. Syarikat insurans rugi, nanti every year syarikat insurans demand untuk naikkan kadar insurans. So rakyat nanti nak renew insurans, kena bayar lebih dah. Pasal apa? Kerajaan dah bagi kenaikan harga pada syarikat insurans semua. Kenapa kerajaan bagi kenaikan ni? Pasal banyak sangat kereta accident. Punca? Jalan raya entah apa-apa. Dia pusing balik, kena kat rakyat juga. Token insurans kaya raya. Faham? Apabila banyak kenderaan curi, kena curi, hilang lah apalah semua ni. Siapa punya salah ni? Penguatkuasaan, kawalan keselamatan, ketenteraman awam ni semua tak cukup. Menyebabkan kenderaan kena curi lah, rumah kena rompak lah, kedai lah, semuanya ditanggung oleh syarikat insurans. Kalau syarikat insurans ni ditanggung banyak sangat kerugian atas kelemahan pihak agensi keselamatan, ketenteraman, apa semua ni, dia akan demand dekat kerajaan untuk naikkan harga insurans. Siapa yang nak bayar insurans ni kalau dinaikkan? Rakyat lah. Nampak? So setakat ni kita tak nampak Anwar buat apa. Kita nampak dia menyanyi je. Mana ada pelabur? Kalau ada pelabur, rakyat dia
Tak adanya dia nak tarik subsidi. Dia murahkan lagi harga barang ada. Betul tak? Satu benda yang paling jelas untuk kita nak fikir. Sepatutnya minyak kita tak perlu ikut harga antarabangsa. Kenapa kita ikut harga antarabangsa? Kita kan pengeluar minyak. Patutnya minyak kita untuk rakyat harga paling murah lah. Kereta untuk rakyat murah. Untuk negara luar lah kita jual mahal. Ini tak. Kan? Ngikut apa yang aku tahu, minyak kita dijual kepada negara luar dulu. Lepas tu bila kita nak pakai, kita import masuk. Ikut harga orang. Barang kita bagi kat orang. Lepas tu bila kita nak pakai tak ada, kita minta kat dia, dia jual harga dia. Kita yang tanggung. Siapa punya bodoh ni? Orang politik punya bodoh lah. Faham tak? Ni nak ekspor kelapa pula keluar. Besok kita tak cukup kelapa, kita beli balik daripada orang yang kita jual tu. Dia jual harga berdouble-double lah. Siapa yang jadi bangsa? Kita lah. Padahal kita pengeluar kelapa, pengeluar beras. Faham tak? Sebelum kita nak suap makan mulut orang, patutnya kita tengok dulu mulut orang-orang di sekeliling kita. Kan? Engkau nak bagi makan dekat jiran, patutnya tengok family kau dulu. Betul tak? Ini suap mulut jiran bagi kenyang. Lepas tu bila dah lapar, minta balik kat jiran. Jiran jual harga mahal. Kau lah menanggung. Faham tak? Ni basic-basic aku bagi korang fikir dan tengok. Rafizi merajuk. Alah. Rafizi tu dia merajuk ke. Aku percaya dia mesti letak jawatannya. Cuma dia nampak macam dia nak menakut-nakutkan pucuk pimpinan lah. Kononnya kok orang nak pujuk dia kan. Dia pasal apa pergi bercuti? Negara macam ni keadaan, korang sibuk nak bercuti. Buat kerja dulu, tak usah sibuk cuti. Gaji puluh-puluh ribu, sibuk nak pergi cuti lah, apalah. Mencari ketenangan lah, apalah. Otak kau, buat kerja untuk rakyat. Itu lebih utama. So, hidup berakal, mati jangan berantu, fikir-fikirkan. Mentaliti mau tukar. Hidup dalam Malaysia, mesti bersatu padu semua bangsa. Sudah-sudahlah tu kena tipu dengan orang politik ni. Orang politik dia paling takut kau bersatu tau. Kalau rakyat bersatu sesama bangsa, Cina, India, Melayu ni semua bersatu, orang politik tak boleh cari makan. Dia buat salah silap-silap satu hari, rakyat angkat dia buang dalam tong sampah. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.